Muhammad Nabil Rasuli. Okay, so power Nabil 300, silau 50. Ha. Apa yang menyebabkan Nabil nak buat laser mata ni? Benda ni jadi dari form 1 lagi. Kalau macam dalam kelas tu memang kena duduk depan lah, nak tengok kat papan. Tapi kalau macam kuliah tu, kalau datang lambat ke, kalau duduk belakang tu memang tak nampak. Bangun tidur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, fikir baik-baik je Nabil ya. Semua. Nombor 2, Nabil pakai cermin mata hitam apabila you terdedah kepada direct sunlight. Contohnya Nabil bawa kereta, naik motor, naik basikal. Bila siang-siang hari you pakai sunglass. Dalam kehidupan memang kita akan lalui benda kita takut semua kan, tapi you went through it. Tengok hasil dia macam mana. Nampak tak hasil macam mana? Nampak? Alhamdulillah. Okay. Sebenarnya nampak pun memang tak ada susah. Yeah. So sama juga Nabil dalam kehidupan, bila Nabil takut tapi you tak buat, you tak nampak kesannya macam mana, rugi. So saya nak Nabil ingat momen ini dalam kehidupan. Bila-bila Nabil rasa takut, Nabil you ingat hari tu surgery aku takut dan aku buat juga. Okay. Nampak. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak. Tanya juga dekat Nabil, you beranikan diri.